Selamat datang ke Taruka. So, pada video demo ini saya nak tunjukkan pasal fungsi booking. So, perkara pertama kita kena buat adalah log masuk ke dalam akaun Taruka kita. Okay, bila dah masuk, pergi ke panel tepi ni dan cari booking. Okay, so ini adalah papan pembuka booking. Saya dah pernah set untuk booking sebelum ini. Okay, so saya nak tunjukkan benda lain dulu. Okay, so pergi ke panel tepi, tekan setting dan tekan bookings. So ini adalah tetapan atau setting untuk booking. So perkara pertama kita nak buat adalah kena enable booking system ni. Kalau tak enable, kita tak akan dapat buat tempahan atau booking lah. So notification language dia kita boleh pilih bahasa Inggeris atau bahasa Melayu. So operation hours ni adalah masa kedai atau servis itu operated lah. So kat sini kita set pada pukul 9 pagi buka dan tutup pada pukul 10 malam. Okay, booking slot. Kita kena tetapkan sendiri kita nak macam mana booking tu. So slot interval ni kita nak jarak setiap slot tu adalah berapa lama. So dekat sini kita set untuk 30. By the way, ini saya buat contoh adalah untuk bisnes seperti barber, potong rambut. Kalau kita ada bisnes barber, saya nak bagi option kepada pelanggan yang mereka boleh booking slot untuk potong rambut atau trim beard ke apa macam mana pun. Kita nak bagi option tu. So inilah contohnya. So inilah slot interval. Jarak masa kita ada dalam 30 minit kita set. Buffer between slots. Slot interval ni maksudnya berapa lama masa diambil daripada satu booking ke booking yang lain. Ini pula ialah buffer between slots. Minutes maksudnya takkan daripada first booking sampai second booking 10 booking satu hari dia tak ada rehat kan. So ini kita boleh set juga max booking per slot. So dalam satu slot tu berapa tempahan kita boleh buat. Inilah jarak masa setiap, maksudnya satu booking tu berlaku maksudnya kalau potong rambut tu berapa masa yang diambil, 30 minit boleh. Oh tak boleh sebab dia bergantung pada interval ini. So kalau kita tukar kepada 40 minit. Okay, kita tak boleh type, kena toggle atas dan bawah. Ni pun sama. Betul. So booking rule, auto approve booking. Biasanya setiap kali pelanggan buat booking, dia terus masuk ke dalam sistem booking kita. Kalau tak, kita tak enable, kita kena approve sendirilah. So kita auto saja. Require staff acceptance. Ini pula kalau ada staff macam potong rambut, kita nak barber kita nama contoh macam Haris. So kalau dia request Haris, so staff tu sendiri akan kena accept booking tu. Inilah dia staff
assignment. By the way, kalau nak pilih staff tu, dia kena setting tempat lain. Maksudnya adalah tetapan dia. So inilah staff assignment, maksudnya manual round robin. Lepas habis 5 staff, staff kelima dah ada booking, dia akan patah balik ke staff nombor 1 lah. Dan ni adalah list busy. So okay, tak apa. Max advance booking days, maksudnya berapa bukan berapa lama, hari advance yang kita boleh book sebelum hari yang kita nak potong lah. So kat sini ada 30 hari, sebulan sebelum kita nak pergi potong rambut. Ini adalah jumlah booking yang boleh diterima dalam satu hari. Ini adalah jumlah booking setiap customer boleh buat dalam sehari. Ini pula auto no show, maksudnya kalau customer tu tak datang pada hari pada slot dia, dia akan assign kepada auto no show lah. So takkan 30 minit, kita letak 10 minit. Lepas 10 minit slot tu akan dianggap auto no show lah, dia tak datang lah. Cancellation, so kalau kita ada buat cancellation, cut off ni dia boleh, sistem akan disable dulu booking untuk customer tu sebab dia ada cancellation, cut off. Ni pula reschedule, kalau dia nak reschedule balik time slot dia, booking slot dia pun ada juga cut off. Kita semua bergantung kepada owner lah, nak yang macam mana. Kita boleh enable reschedule juga. Macam dia reschedule, cut off. Ini bawah ni ada reschedule link. So self-explanatory. So kalau ada new booking, kita ni lah setting dia. Kalau ada new booking, owner sistem atau bos akan diberi notifikasi. Notify assign staff yang telah dipilih pun akan boleh dihantar notifikasi. So customer kalau dah book, dia akan, sistem tarukan akan hantar balik confirmation, yang maksudnya nak memberitahu customer yang booking dia telah pun berjaya pun boleh. Booking reminder pun kita ada juga. So reminder berapa jam sebelum hari kejadian lah slot yang dia dah book. So kalau tak ada, maksudnya kalau WhatsApp saya akan hantar WhatsApp kepada nombor guna. So kita perlukan nombor telefon client customer tu lah. So kalau tak ada, kita boleh hantar enable email fallback ni untuk sistem taruhkan hantar melalui email pula kalau booking tu tak diterima oleh customer. So staff management ni pula staff kita lah. So kita ada beberapa staff dan kita setiap masa kita boleh set lah pukul berapa dia lunch, maksud dia berehat semua. So sistem akan assign staff yang, kalau kita buat tetapan untuk assign staff, inilah kat sinilah kita kena letak nama staff kita. Maklumat dia kena isi email, nama, nombor telefon. So di bawah ini ialah booking page QR code. So kita boleh copy link, kita boleh download QR. So di QR ni kita boleh hantar kepada customer. Kalau nak bagi kat link customer boleh. So customer akan buat tempahan melalui link atau QR ni lah.
Ini bawah ni service display ni macam di booking page nanti macam mana nak letak dalam bentuk list atau grid, macam tu je lah. So bila dah buat semua tetapan yang kita nak, kita save saja booking. Okay, dia ambil masa sikit. Okay, booking setting save. So booking page dah ready. Tapi kita pergi dulu ke papan pemuka booking. Okay, ini dia. Okay, kita pergi pada setup. Saya nak tunjuk, ini adalah form builder. Apa yang keluar dekat booking nanti, inilah dia. So 3 maklumat kita dah log: nama, email dan phone number. So kalau kita nak letak enable tarikh dan masa pun boleh, ataupun staff. Kalau kita macam pelanggan boleh pilih barber yang dia nak, kita boleh assign juga. So dia bergantung lah. Macam ini contoh business barber. So bergantung pada business tuan-tuan dan puan-puan. Kalau perlukan sistem booking, inilah jawapannya. Kita boleh juga enable terma dan syarat. Kalau kita ada syarat-syarat tertentu sebelum customer buat pun tempahan, kita boleh tulis sini apa terma dan syarat kita. Kalau tak nak pun boleh juga. So servis dan produk ni dia datanya disimpan di bahagian produk lah. So tuan-tuan dan puan-puan kena assign dulu apa produk dan servis macam biasalah. Saya dah cover dalam video add produk. So boleh tonton video tu kalau nak faham lebih lanjut. Okey, rasanya dah siap. Okey, saya dah pernah buat booking system sebelum ni. So kalender ni dia akan paparkan semua booking yang ongoing, yang dah di past dan apa in the future lah, apa yang ada. So setakat ni kosong. So macam tadi nak buat booking, kita pergi ke so saya nak tunjuk sekejap. Sebab kalau guna phone tak nampak pula, so saya pakai link saja. Okey, ini kalau kita scan QR pakai QR code tadi pakai phone, ini yang kita akan sampai landing page dia. So ini adalah business barber sebagai contoh. So potong rambut 30 minit RM15. So boleh letak nama kita. Nombor telefon kena nombor telefon yang ada WhatsApp ya, baru kita akan dapat. Okey, inilah dapat mesej tu. So ini adalah tarikh yang kita nak buat tempahan tu. So saya nak hari Sabtu 18 Julai. So inilah masa. So yang ini sebabkan tak kalau perasan tadi kat staff, inilah waktu rehat dia orang. So pelanggan tak boleh datang waktu ni sebab waktu ni waktu rehat dia. So saya nak datang petang pukul 6. Okay, booking summary dia cakap apa servis kita kat mail, masa pukul 6, nama saya Taufik. Okay, so kita capture dulu supaya kita boleh tapis bot. Okay, confirm booking. So booking dah diterima. So kejap lagi sistem taruka akan hantar booking pada ni. So kita patah balik.
kita buka papan pemuka booking. Okey, dia tak ada booking untuk hari ni, tak ada. Tapi cuba kita tengok tarikh. Ya, booking dah ada dalam sistem Taruka. So inilah booking dia. Rumah saya tadi pukul 6. Time slot adalah pukul 6. So kita boleh assign status, maksudnya confirm, booking dah di confirm, pending, dah pun siap, cancel atau no show. So pada tarikh berkenaan 18 Julai, pelanggan boleh datang pada masa yang ditetapkan. So kita boleh lah, pelanggan boleh terus dapatkan potongan rambut lah pada masa berkenaan. So senang kan, simple je kan. Dia setting tu hanya sekali je. So once kita dah set up sistem tu, dia jadi lagi mudah lah. Okay, so itu saja video saya berkenaan booking atau tempahan. So kalau ada apa-apa masalah lagi, boleh hubungi support tiket dan kita akan sedia membantu tuan-tuan dan puan-puan. Okay, sekian, terima kasih.